Assalamualaikum. Welcome back. Tengok ni dekat tangan Pika ada apa ni? Ada blind box. Banyak kan? Pika beli dekat Mr. Toys. Untuk yang satu plastik ni, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pieces blind box. Pieces ke kotak macam ni? Banyak ya. Banyak, ada macam-macam. So kita buka, kita macam nak buka cepat-cepat je. Untuk satu blind box ni, harga dia RM2.40. Murah kan? Murah sangat-sangat memang. Kalau nak beli blind box yang satu tu 40-50, kita tak mampu. Tapi tak apa, kita ada juga blind box yang harga RM2.40. Okey, untuk satu-satu ni Pika akan buka okey, secara cepat-cepat je lah. Sebelum ni anak Pika dah buat tau unboxing blind box yang ni kan. Lepas tu Pika tak tahan, tengok diorang seronok buka blind box. Tak apa, kita beli kat kita juga awak. Apa kisah kan? RM2.40 saja. Dah berapa kali Pika ulang kan? RM2.40, murah sangat. Jadi tanpa membuang waktu ya, kita buka yang warna pink ni, cheese doll. Nampak tak? Cheese doll, okey? Untuk satu ni dia ada 8. So kita nak pilih warna pink. Okey, jom kita tengok sama-sama. Dapat warna apa ni? Agak-agak dapat warna apa ni? Warna kuning. Tapi comel juga. So, satu warna kuning. Okey, kita buka lagi. Kita buka lagi. Warna apa? Warna biru. Warna biru. Yang ni Ra Mini Doll. So, Pika nak, dia ada macam 9 color. Pika nak warna biru lah. Yay! Warna biru. Okey. Cuba ya, kita cuba. Alah, ada tip dah pula. Ada tip. Kita tengok dapat warna apa sebab Pika nak warna biru. Sekejap warna pink. Warna pink. Cantik. Bukanlah. Warna peach lah. Cantik kan? Dia macam kita buat musuh. Yang bawah lah. Okey, kita ambil warna hijau. Warna hijau yang ni Kiki doll. Okey, dia ada 7, 8, 9 juga. 7, 8. Kita buka cepat-cepat Pika nak warna apa tadi? Warna hijau lah, boleh tak warna hijau? Warna oren. Kenapa ni? Semua dapat warna oren, warna peach ni. Tapi comelnya. Dia macam ni muka dia. Kita nak yang mana? Okey, kita ambil yang warna pink. Warna pink. Kiki doll juga tapi warna pink. Kita buka tengok Pika nak yang warna apa kali ni? Pika nak warna hijau. Boleh tak hijau? Hijau. Hijau. Cantiknya korang tengok ni. Korang cantik. Cantik. Okay, next. Kita nak yang ni juga. Yang ni Kita try blind box rabbit. Rabbit ni yang warna hijau. Kotak dia hijau. Korang cantik-cantik semua. Yang ni Pika nak warna warna hijau. Pika nak warna hijau. Asyik dapat warna lain je. Hijau. Pika nak warna hijau cantiknya. Macam ni mulut tu. Okey, cantik. Korang tengok ni, nampak tak?
Okay, next. Okay, kita ambil warna biru. Biru kali ni pun cheese doll. Tapi cheese doll ni, tadi Pika pilih kuning. Pilih warna pink, dapat warna kuning. This time Pika nak pink juga. Okay, pink juga. I hope I dapat pink. Alah, orange. Kenapa ni orange, pink, orange, pink, kuning? Orange, tapi comelnya. Dia macam cheese. Cantiklah korang, nampak tak? Okay. Next, kita ada balance lagi 3, 6, 7, 8 lagi. So, Pika nak buka yang Kiki ni. Kiki doll juga yang warna purple. Kotak dia warna purple. Tengok Tapi Pika nak yang warna... Okay, Pika nak yang rainbow ni cantik lah. Cantik sangat. Tengok Dapat rainbow tak? Comelnya. Ini warna hijau. Betul lah korang? Ni kan? Cantik kan? Cute-nya. Comelnya yang ni. Pika suka lah yang ni. Pika suka sangat. Wow. Kita letak kat depan. Okay? Lepas tu kita ada warna biru. Yang ni fruit. Yang ini Pika ada cuma 2, 3. Kita ada 3 kat sini. Warna pink, biru dengan hijau. So Pika akan buka one by one. Dia ada macam-macam buah-buah lah kat sini. Ada buah tembi. Kita ada buah peach, buah orange. Ni korang tengok tu. Buah orange. Lepas tu ada juga buah apa? Lemon pun ada. Buah manggis. Seriously, buah manggis ada? Kita buka Kita buka one by one untuk fruit ni. Okay, fruit ni Yang kotak hijau. Yang kotak hijau ni Pika nak buah peach boleh? Pika nak buah peach. Buah peach. Sakit. Buah naga. Korang dapat buah naga. Dragon fruit. Okay. Excited. Korang kotak dia kecil je tapi dapat buah yang besar-besar. Saiz dia macam tak ngam dengan kotak dia. Ni tengok ni besar paling besar. Antara yang ada ni besar tapi kotak dia paling kecil korang. Pika letak kat depan ni boleh tak? Pika letak kat sini, okey? Okey, kita buka yang warna biru pula. Warna biru ni nak buah apa je? Buah apa Buah manggis. Manggis ke ni? Macam pelik je ada buah manggis. Kan? Kita nak buah manggis. Kita tengok Kita tengok ada buah apa kat dalam ni. Buah manggis boleh tak? Boleh, okey? Durian! Dapat buah durian. Comelnya. Kita dapat durian. Kita dapat buah apa ni? Buah naga. Lepas tu satu lagi kita dapat buah apa ya? Jom kita cuba tengok. Yang ni nak dapat buah apa? Pika tak nak teka dah. This time Pika tak nak teka. Kalau dapat at least bukan buah durian dengan buah naga. Tak kisah buah apa, janji bukan buah durian dengan buah naga. So, kita tengok. Okay. Alah, sama. Jadi Pika dapat 2 buah dragon fruit. Sama lah korang. Tapi comel kan? Cute sangat. So kita dapat 2 buah naga, 1 buah durian. Kita ada 2 lagi kotak. Yang terakhir, Ramini doll dan rabbit. Okay, Pika nak buka yang rabbit dulu.
Pika buka yang rabbit dulu ya. Tadi Pika dapat rabbit yang warna purple. Okey, Pika tak naklah dapat rabbit purple lagi tau. Kurang-kurang dapat warna pink ke, biru ke. Okey? So, kita buka ya. Bukan purple eh. Cantiknya. Warna neon. Korang cute. Kan, cute kan? Oh. Comel lah. Comel sangat. Okey, ada satu lagi. Last but not least. Kita ada Ramini doll. Pika tak nak dah dapat untuk yang peach ni tau. Sebab dah dapat berapa kali dah. Kita orang sebenarnya dah ada 2 dah. Kat rumah ni ada 2 dah. Jadi Ramini doll kali ni kita nak yang kita tak pernah dapat. Yang coklat ni cantik juga ni. Yang macam macam tu. So kita try Kita tengok Yang terakhir ni Pika tak nak dah warna yang asyik dapat yang sama je. So harap-harapnya boleh dapat yang warna coklat. Alah, dapat pink. So tak dapat lah korang yang warna coklat tu. Tapi tak apalah. Tak apalah, kita dah habis dah sebenarnya blind box kita. Pika dah buka semua blind box kat sini. Semua comel-comel tau. Pika dapat 2 blind box yang sama. Buah dragon fruit ni. Yang lain semua tak sama. So basically Pika puas hatilah dengan blind box yang Pika ada sekarang ni. So korang, thank you tau yang tengok video Pika daripada awal tadi sampai habis. Korang suka blind box yang mana? Boleh komen tak nak yang mana satu? Mana tahu kok jadi korang punya. Nanti korang tengok tahu video-video Pika yang seterusnya sebab Pika akan keep upload new video untuk korang. So bye-bye.